Okey, Assalamualaikum. Jom chapter 3 pula guna Gemini WLM. Okey, sekarang saya assume chapter 1 dengan 2 dah siap kan? Sekarang chapter 3 lah. Chapter 3 simple je, kita kena bagi prompt macam ni guys. Okey, so kata okey, saya nak buat chapter 3 dah ni. Dekat chapter 3, kita kena inline dengan chapter 1. Sebabnya dia ada, kan chapter 1 ada problem statement, ada objektif, ada scope kan? Jadi kita kena inline lah chapter 3, dia kena tally. Okey, dengan tally chapter 1. So, plan kita adalah kita akan share chapter 1 dengan Gemini. Lepas tu, Gemini akan buat soalan untuk konsensus. Tanya kat konsensus. Soalan tu kita, bila tanya kat konsensus, kita akan kita akan cari paper yang sesuai dengan chapter 3. So, bila kita dah download paper, kita upload dekat NovoLM. Lepas tu kita minta Gemini buatkan prompt untuk NovoLM buat chapter 3. Tu je, simple guys. Okay. Jadi bila korang share, dia akan puji lah, bla bla bla, brilliant lah bagai kan, kau layankan je. Tapi yang kita nak ni, okay, sekarang kita akan share. Tu kita alert dekat dia lah. So kita share, make sure korang attach chapter 1. Lepas tu kau cakap, this is my chapter 1. Bahasa Melayu pun boleh, tak kisahlah. So for my chapter 1, please generate question for me kat consensus lah. Lepas tu kita akan gunakan soalan tu untuk cari paper yang sesuai untuk chapter kita. Jadi dia akan bagi soalan guys. Ni soalan dia. Soalan ni, copy soalan pertama, korang pergi pada consensus lah. Ni, consensus APP yang macam biasa kita guna lah. Consensus.app. Okay. So yang tu memang biasa kita guna sebab dia bagus lah. Dia kena login sebagainya. First timer kena login lah. So first kali letak je soalan kat sini. Soalan tu. Ctrl V. Kau enter lah. Tunggu consensus jawab. Consensus ni bagusnya bila kita tanya soalan, dia akan bagi jawapan kat bawah ni. Dan jawapan ni bukan sebarang tau. Dia ambil pada paper-paper yang dah publish lah. Orang kata dah okey lah academic punya paper. Jadi kita boleh percaya lah sebab data ada. Okey, tapi kita untuk chapter 3, kita tak nak hirau yang ni. Bukan yang ni lah. Chapter 1, chapter 3 kita kena ambil ke belah kanan ni guys. Kau ambil kat row, kat kolom kanan ni. Kau turun ke bawah, cari paper yang tadi lah kita cari paper yang sesuai. Kena make sure kalau paper yang ada macam gini, biasanya berbayar. Kalau kata full text ni, kalau kita nak berbayar. 18 citation, hebat lah. Tapi berbayar. Kalau library korang ada subscribe, teruskanlah. Tapi kalau tak ada subscribe, kau ambil yang ni je. Yang ada, ni PDF ni lah. Yang ada PDF. Okay, so download, masuk dalam satu folder dekat komputer banyak-banyak. So tanya, satu soalan ambil lah 3-4 paper. Okay, so dalam satu komputer. So bila dah siap, kau pergi pada NovoLM, kau buka notebook baru guys. Kau buka notebook baru, kau upload semua paper. Ni, buka notebook, kau upload semua paper dalam satu notebook. Bila dah upload, kita kena bagi tahu balik Gemini. Okay, ni paper yang aku dah jumpa. Kita kena bagi tahu Gemini lah. These are the papers yang kita dah jumpa. Jadi, bila bagi tahu Gemini, dah hilang pula dia chatting dia. Okay, kita kena pergi kat Gemini, kita kata ni, saya tunjuk okay, dah jumpa. So, kita kata ni dia. Kita minta NovoLM akan list kan. Dia kena letak arahan kat sini lah. Oh, tak ada pula dia punya ni. So, dia ada arahan kat sini, kata okay, please list of the paper in APA format sebagainya. So, dia akan listkan lah semua paper yang kat sini. Dia akan listkan semua paper kat tepi ni. So, paper list dah dapat. Pergi balik pada Gemini. Gemini kau cakap ni lah. Okay, this is the list of paper for chapter 3. Ni dapat daripada NovoLM ni. Dia senaraikan. So, bila dia bagi, kita bagi Gemini kenang dengan paper. Lepas tu kita cakap dia, sebagai expert researcher, tolong tulis prompt untuk NovoLM generate chapter 3 based on the paper. So, dia akan bagi prompt. Prompt dia hebat lah. Prompt dia kalau kadang-kadang dia terlebih seronok, promptnya panjang. Tak lepas kat NovoLM. Jadi, bila panjang sangat, kita katalah panjang sangat ni, minta pendekkan. Jadi, dia bagi promptnya pendek. Kalau dia hebat, dia bagi prompt untuk beberapa subsection. Tu lagi best lah. Buat sampai situ. So, bila prompt ni, kau copy prompt ni, kau masuk dekat NovoLM, dekat bahagian chat ni. Ni, Ctrl V, copy prompt tu kan, yang prompt yang cantik tu, kau tekan enter, so dapatlah chapter 3. Punya teks. Buat yang tu je, untuk dapat chapter 3, dia punya teks. Kan simple kan? Kan? Tu cara dia.